Seorang individu menyorot perhatian di thread apabila memuji kecantikan rupa paras pelakon Nur Fazura. Individu yang dikenali sebagai Cik Kending 3513 itu memuat naik video memaparkan kejelitaan Fazura sambil memuji rupa paras aktor itu yang disifatkan menawan dari setiap sudut. Individu itu turut mengaitkan semula video tersebut kenyataan yang pernah dikeluarkan usahawan sensasi Nur Sajat. Betullah kata Sajat, Fazura ni memang lawas setiap angle. Tim Fazura always, tulisnya. Perkongsian itu kemudiannya turut mendapat respon aktris Tiz Zakia turut bersetuju dengan posting individu terbabit. Kongsi Tiz dia sendiri sering bertanyakan kepada juru kamera mengenai siapakah pelakon yang paling seronok untuk dirakam di hadapan kamera. Selalu tanya kameraman shot muka siapa paling best. Selalunya jawapan dia Faz. Sebab every angle cantik and shape. Kalau lukis pun sedap kongsinya. Borak apa ni? Ya, apa khabar? Kak Faz, khabar baik. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kurus? Puasa? Alhamdulillah. Kurus juga? Alhamdulillah. Tapi just nice. Hari tu lagi kurus. Okay. Lebih busy sikit. Nak cerita pasal apa? Baju jaka tadi Kak Farah cerita dah. Okay. So kita nak, okay. Throwback sikit lah. Throwback. Okay. Abang Q dengan Kak Faz first time jumpa bila sebenarnya? First time jumpa? Saya sebenarnya memori agak lemah. Tapi Abang Q hebatlah. Dia punya memori hebat. Bila first time jumpa? Sekarang ni awak cakap yang awak tak ingat lah pertama kali kita jumpa. Bukan. Bukan. Dalam industri. Kan, dalam industri kan. Tapi saya FFM kan? Saya dah industri pun saya ingat. Astagfirullahaladzim. Dah, okey. FFM kan? Festival Filem Malaysia. Festival Filem Malaysia. Okay.